得了。祝福你龙马精神步步高，说一声新年好，福气给你拥抱。Oh, apa khabar guys? Malam ini, tonight, 新年快乐 Guys, I'm so excited untuk malam ni. You guys excited tak? Okay, saya pakai ni sebab hari tu I nampak ni kat my desk. I was like, okay, tak apalah, guna lah sebab diorang pun print benda ni, lepas tu potong one by one letak. So hari ni pakai. So yes, apa khabar semua? You guys excited tak? Yeah. So ni Daniel kat rumah ni tengah relax kejap sebab nanti kita semua akan you know, we will get super busy later, and banyak benda lagi lah kita nak prepare untuk malam ni. And also Alpha Night semua di sana, jangan lupa yang belum vote lagi tu, pergilah vote. Nak ampau? Sekejap saya buat ampau kejap. Kalau ampau tu, I nak buka lagu Chinese New Year, lagu CNY yang Daniel buat. Guys, lagu ni tak sampai 3 minggu, baru 3 minggu ni 1 million view. Oh, thank you so much guys. I'm so happy as composer and arranger. Jangan sebab ampau. Mana ampau? Angpau mari, 新年快乐。ada angpau. Guys, dapat ada angpau kat sini. Okay, so Raya Cina kan nak sampai, tapi dia sama sekali dengan puasa kan. So Daniel tahun ni pun tahun ni agak berbeza untuk Daniel sebenarnya, untuk menge-excitedkan lagi hidup Daniel. So Daniel nak of course berpuasa bersama dengan semua Alpha. First day of Ramadan semua tu kita berpuasa sama-sama. Undian dah tutup, tak apa. Kalau undian dah tutup tu, diorang dah undi tu, best. Okay, Alpha Nights, jom kita malam ni kita berdoa. So harap-harap kita dapatlah awards. Okay, kita ada 3 kategori kan. So harap-harap kita dapatlah awards tu. And also harap-harap kita dapat, you know, because this is our first time masuk dalam GMWA kan. And it's gonna be very exciting journey. But anyway, nak ampau for you guys. 恭喜发财 I wish Alpha Nights this year semua duit banyak-banyak. Okay, paling penting hidup sihat, your health will go better. And also mana cukup, kadang-kadang satu ampau ni tapi dalam harganya tinggi. Harga tinggi pula, nilainya banyak. Orang kata kecil-kecil cili padi kan. Sama je. Hi Tanir, hi 新年快乐。 OK， 我要祝我的朋友们大家新年快乐。 OK， 马到成功。 OK， 身体健康，万事如意，年年有余。身体健康，开开心心最重要。Itu dia wish bahasa Cina bagi you. Iya, pakai seluar biru sebab kat rumah. Nanti kejap lagi nak close kejap, jumpa neighbor. Sebab lepas ni kan kita busy kan. Along pun nak balik Johor kan, nak jumpa my parents kan. Lepas tu nak jumpa kawan-kawan Cina saya kat Keluang tu. Siapa yang kat Keluang tu dapat ampau dengan saya. Tapi untuk orang Cina, untuk orang Cina, you only can give ampau bila you dah kahwin.
Bila kahwin baru boleh bagi ampau sebenarnya. Tapi untuk Alpha Nights, kalau saya jumpa tak apa, tak kahwin pun saya bagi je ampau. Macam mana? Saya orang Cina. Ya ke tu? Apa benda kat kepala tolong? Ni yang fans bagi ni. Okey, tak ada tu. Sebab nanti kejap lagi ni nanti dia nak prepare for Gempak Most Wanted. Anyway guys, nak bagi tahu you guys, hari ni dia nak excited for two things. Of course GMWA satu. Lagi satu, sebab dia ada compose, lepas tu ada arrange lagu untuk CNY, untuk Chinese New Year song dia tu. You guys dah dengar ke belum? Dah, Daniel dah post dah. Daniel dah post kat Daniel punya social media. You guys boleh lah tengok kat sana. Komen-komen lah. Ada 600 lebih orang sini. Boleh tak satu orang komen satu? Boleh lah. Komen lah. Komen lah. Ada kat YouTube. Ada kat sana. Okay, and then also kepada semua yang buat velo untuk lagu Mona Lisa tu, you guys awesome. Bang bang, Mona Lisa, cinta aku bukan rahsia. So bad, got me so good, got me bad, bad for you Mona Lisa. Bila kau jadi nak ampau. Nah, Ambil notice lah video. Boleh. Daniel hari tu kan Daniel rehat dari social media sebab that time Daniel busy sangat, and then in the same time Daniel pun macam selalu main phone kan. So kadang-kadang tu kita bila buat sesuatu tu kita kena control. Kalau kita tak control nanti jadi ketagih tau. So bila ketagih tu, I think that is not a good thing. Okay, kita boleh buat sesuatu tapi buat sesuatu dengan balance, dengan control. Makan pun kena food diet balance juga. Apa-apa kita buat pun kena balance. Ni nak ampau? Nah, ambil. Dah vote ke belum? Nak ampau tu dah vote ke belum? Dah vote ke belum? Oi! Cucut! Thank you so much. Thank you. Okay, and also guys, so nak bagi tahu you guys, minta tolong sikit. Boleh tak minta tolong sikit? Boleh lah. Okay, you guys boleh pergi ke Daniel punya okay, Daniel cakap aja dulu. Pergi kat Instagram Daniel, lepas tu check ada link tu ke lagu Raya Cina yang Daniel buat tu. Masuk ke dalam tu, komen. Boleh tak? Boleh tak? And lagu ni baru je 3 minggu. Daniel sangat happy lah. So happy because in the same time hari ni pun GMWA juga. I was so excited bila Daniel dapat tahu yang lagu yang Daniel buat tu dapat 1 million view. I was so excited. And then today pun GMWA, lepas tu got nominated for 3 kategori pun. Daniel pun sangat happy. And I was like, today I was like, oh, I'm so ready for today. And I'm so excited for today. Tak main IG? Okay, tak apa, nanti saya post kat sini. You guys boleh tak? Boleh tak pergi komen-komen? And also so fun. It's so fun today. Sebab bila dia bangun pun I was like, today lain macam lah. Today lain macam lah. Thank you so much. And also first want to say you guys again, thank you so much you guys. Hari-hari vote untuk Alpha. Hari-hari you guys you know, always there for us. Memang best lah. I tahu that you guys miss all of us. Sebab masa tu kan also miss me. Sebab Daniel masa tu kan Daniel cuti berapa hari, mas minggu macam tu, tak masuk dalam social media. Ramai yang message Daniel, ramai yang DM Daniel. Daniel ada tak Daniel ada nampak, Daniel ada baca lepas bila I buka my Instagram tu, banyak sangat message, banyak sangat kata-kata semangat dari kamu semua. Lagu Horse Liao, yes, lagu Horse Liao. Okay, yang tu lagu saya dengan Min Shelorin kita buat. Min Shelorin tulis lirik tu sebenarnya. Dia pun tulis lirik juga, Min Shelorin tu. So and then also
teruskan lagi komen di lagu tu, sebab after this Daniel sangat excited kepada lagu seterusnya, iaitu lagu Alpha, lagu Raya Alpha. You guys excited tak? Asal ready dia masuk pula sekarang? Aduh. Ready live ke? Ready ada live ke? Lah dia ni kan. Lah bro, I baru je live. Bagi live kejap bro. I tak invite you pun. I baru live. Hey bro, you excited tak? Excited lah tu. Excited gila. Guys, I pun cakap dengan diorang, I betul-betul excited for tonight. Kita tiga kategori kita be nominated kan. Betul. Kita tak tahu kita akan menang berapa, tapi insyaAllah. Semoga voting-voting korang tu membawa hasil lah Ya, semoga kita ada rezeki lah malam ni. Itu betul-betul sangat. Kalau ada rezeki tu, entahlah nak cakap apa. I don't know, but the same time pun nak cakap thank you so much kepada Alpha Nice. Diorang hari-hari vote untuk kita bro. Betul. Fikir tak nak? Tak, kita hari ni kita semua relax je. Kita tak fikir. Kita relax, cuma tak nak fikir. Tak, I bagi tahu dengan diorang hari ni ready. I happy sangat hari ni. Sebab satu, GMWA kan. Lepas tu yang kedua tu, ingat tak yang I buat lagu Raya Cina tu, yang I ada tulis tu? Oh ya, Chinese New Year mah. Yang dalam masa 3 minggu I dapat 1 million view. So I just want to like celebrate lah. Sebab tu I bagi tahu diorang tadi tu lagu Hostel Liao tu. And that's why it makes me today ada 2 benda yang buat saya sangat-sangat happy. Very very happy. Also tak sabar nak perform nanti lah. Ada practice. So guys, korang stay tune. Malam ni, jumpa malam ni. Siapa yang pergi JMWA malam ni? Dah tutup dah. Siapa yang pergi malam ni? Siapa yang pergi tekan 1. Yes. Walaupun saya tahu yang tak semua pergi, tapi ya. Tekan 1. Apa pasal ada 7 pula ni? Oi. Jadi dia gerak pukul apa? I nanti gerak aku rasa pukul 5 lah. Sebab I kena buat rambut semua nanti. Oh okay. You rambut buat mana? Buat by yourself ke atau kat sana? Buat kat sana. Buat kat sana. I tengah fikir lah nak buat rambut kat sana ke. Buat kat sana dulu lah. Jaya buat terus nanti. Buat sana lah terus Macam tak pergi awal sikit lah. Hari ni Ahad mungkin jam sikit kot. Sebab dengar kata ada lebih kurang 7,000 orang datang untuk GMWA nanti. We're so excited. So tak sabar nak perform untuk korang malam ni. So korang stay tune, doakan yang baik-baik. Semoga kita orang dapat piala malam ni. Yes. Tak sebelum ni ready I selalu tengok GMWA kat TV je. Ataupun lepas tu last few years ada sekali tu I pergi watch live. I remember that one I pergi watch live. Itu time tu berapa 2-3 tahun lepas Tapi time tu kalau menang boleh jumpa tak? InsyaAllah. Tapi you pernah pergi tak GMWA sebelum ni ready? Tak pernah. No, this first time. First time Tapi pernah tengok lah sebelum ni? Pernah lah, tengok kat TV. Yes. Sekarang kita kat TV macam mana? Kita kat TV. Oh my goodness. I nak buat live orang jap. Okay. Macam mana nak keluar dari sini? I masih tak pandai keluar dari sini kejap I keluar. Oh, okay. See you later. Okay, alright. So nanti GMWA tu kepada yang datang tu datang. And also dah practice speech. Belum lagi kot. Dah, sebab nanti kita kena no. Malam ni ada apa? GMWA Gempak Most Wanted Award. Cuba practice. Kalau menang jangan menangis tau. Tak menangis. Macam mana? Terima kasih. Macam tu lah. Tak nangis.
Debar betul malam ni. Sebenarnya sama juga untuk Daniel. Debar betul. Iya, thank you. Berdebar. Practice reaction halo. First, nak kata terima kasih, of course, kepada Tuhan. Sama juga dengan adik-adik semua. First, of course, God always number one. And I want to say thank you so much to Rocket Fuel Entertainment, Prem, Kirin, Katnat, Shida. You guys always there, you know, to make sure that we all do our best. Okay, Sherlyn, Madan, yeah. And also want to say thank you so much to ni kita practice. If not because of Alpha Nights, we won't be here on stage. And with all your love and with all your votes, of course, from the beginning until now, you guys have supported us. Kita kasih pecah malam ni sama-sama, alright? And also, lepas tu, of course, Daniel nak bagi semua orang, if can, kalau dalam time limit tu ada tu, Daniel nak semua like say something on mic at least. Yes, of course. For me, I think everyone's voice have to been heard. And then at the end of the speech, 1, 2, 3, made to dominate. We are Alpha. Yeah, sebenarnya kita sebagai kita masih new dalam music industry Malaysia, kita masih lagi baru, and of course all of us also we are fighting, and also we are doing this, macam Daniel sekali dengan Alpha, kita nak buat yang terbaik, not just only for myself, of course for each other dalam Alpha kan. So kita kena fighting. And bila datang Penang, belum tahu lagi lah, masa tu dah datang dah untuk Asia tu. And also just want to say you guys, kepada yang ke rumah nanti, jangan lupa malam ni kita tengok kat kita Alpha di at TV at Astro, and excited sangat. Bila dia nak gerak, sekarang baru gerak ni, dah gerak. Suka pun ada rasa suka pun ada. Suka pun ada rasa. Live tak ada ke malam ni? Tak. Dia ni sekarang okay, yes, I am Alpha artist Alpha kan, tapi sebenarnya Daniel ni myself pun ada juga kerja-kerja yang Daniel buat biasa, seperti tulis lagu kan, writing songs, and also because before this Daniel kan banker kan, and also ada beberapa like things that outside of artist Daniel buat kerja juga. Sebab I think untuk menjadi just only solely for artist, it can be very kadang-kadang bila tak busy tu, dia nak akan cari kerja lain, sebab dia ni jenis yang tak suka macam like do nothing. Keep strong. Pada korang juga sama, ingat bila bekerja keras tu, ingat rehat, ingat minum air, okay? And also ingat juga bila dah jadi seseorang nanti, when you become someone, when you are there, don't forget kepada orang yang selalu tolong awak. Okay? Janji? Hai Mia, janji? Okay? Ingat, Raya dah nak sampai sebulan lagi nanti, almost a month. Bagi Daniel akan pergi ke Keluang, Raya Cina, and also of course gonna meet all my close friend yang selalu support Daniel juga. Okay, Juanji Juanji. Maju, asal merajuk, jangan merajuk. Sing Nian Kuai Le, okay? Nanti in the same time jangan lupa kalau
Yang raya Cina tu play lah lagu yang Daniel compose tu. Sebab ni first time ni sebagai composer untuk raya Cina lah, composer untuk lagu raya Cina kan. For the first time dalam 3 minggu dapat 1 million view for the first time. Tu yang happy tu. Tu happy sangat. And this happiness Daniel nak share dengan kamu semua lah. Okay, nyanyilah lagu raya Cina sikit. Okay. 新一年好运到，大家都好谁了？祝福你龙马精神步步高，说一声新年好，福气给你拥抱，把烦恼忘掉，把自己做好，今年好谁了？ Okay, ataupun lagu ni juga. Lagu ni pun okey juga. Lagu klasik. 过新年祝新年，新年好，年年年。Apa lagi? Yang Cantonese pula. Kalau boleh lagu raya Cina ni. 东风雷，咚咚咚咚雷，明明叮叮咚雷。Dia nak nyanyi je. Tapi melodi dia macam tu. Jangan lupa bagi duit raya. Ampun ni nak kasih, boleh nak kasih nak. Nak lagi ambil dah. Okay, Daniel nak pergi berehat tu. And also hi Syafi, jangan lupa pergi komen kat YouTube tu. Thank you. Ada post. Okay, suka apps untuk tengok TV tu. Yes. Post 5 kali. Saya buat rambut sikit. Buat quick hair. Dia dah buat quick hair kejap. Kira macam you guys macam cermin lah. Sekarang saya tengah buat rambut depan you guys lah kan? Jadi kalau saya hair macam mana? Okay, and 1, 2, 3. Okay. Sikit ni. 新年快乐，恭喜发财。Tak boleh. So bila Nah ni bukti I bagi korang apa. Happy birthday semalammu. Happy Chinese New Year to you guys. Happy Chinese to me also. Okay, remember kita jumpa malam ni. Dia ni agama apa? Dia ni agama Kristian. Okay, so okay, malam ni kita jumpa. Okay, malam ni kita jumpa. Ada yang kat sana kita tinggal. Ada yang sana kita tinggal pula. Ada yang pergi kat sana, kita jumpa sana. Ada yang kat TV, kita jumpa di TV. Okay, malam ni kita kasih kerja. Malam ni kita buat terbaik. And malam ni we just want to give all. Kita nak bagi, we want to give our all lah. And kita akan bagi all of it. Okay, and remember one thing. Okay, be kind to each other. Okay, and also yes, Daniel punya fan club, diorang kata ada buat jacket, hoodie tu nanti masa order tu diorang akan Shaloran akan inform. Okay, TV berapa rumah, kalau ada 3 TV tu guna 3 TV tu sekali, post 3 kali. Okay, so you guys take care, jaga diri. Okay, so excited for tonight.
And I'm really happy today sebab dapat 1 million view untuk my Chinese New Year song 今年 hostel liao. And oh yeah, by the way, ada yang tanya apa maksud hostel liao kan. Dia kira macam apa maksud hostel liao sebenarnya, dia kira macam tahun ni jadilah, macam tu lah, jadilah. Ya ong lah semua. Wah, hostel liao kira weh jadilah. Macam tu. Yes. So tahun ni bila bersama lagi jadi. Bye guys, see you later. Can't wait to see you all at GMWA nanti. Bye.